Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pernahkah kawan-kawan mendengar kisah Nagasaki dan Hiroshima? Pada 6 Ogos 1945, bom uranium Little Boy dijatuhkan oleh Amerika Syarikat di Hiroshima, Jepun, menghancurkan kota tersebut dan menewaskan puluhan ribu orang. Ramai yang menderita akibat radiasi. 3 hari kemudian, pada 9 Ogos, bom plutonium Fat Man dijatuhkan di Nagasaki, menewaskan 80,000 orang. Semasa membelik buku-buku di pusat sumber sekolah saya ternampak buku ini. Kulit depannya kurang menarik perhatian. Buku lama, kelihatan lusuh tetapi masih elok kerana telah dijaga oleh guru pusat sumber sekolah saya. Tapi disebabkan tajuknya menarik dan ia hasil karya penulis hebat, saya mula meneliti. Buku ini sebenarnya telah terbit kali pertama pada tahun 1987, merupakan keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka. Cetakan ketiga iaitu pada tahun 1990, 130 muka surat dan berharga RM4.50. Murah kan? Dicetak oleh ZZ Press sendiri yang berhad. Sungguh saya ketinggalan. Penulis telah mendapat keizinan Cikgu Razak untuk merakamkan pengalaman sebenarnya sebagai seorang mangsa bom atom di Hiroshima pada tahun 1945. Maka, terhasillah penulisan novel berbentuk biografi ini. Tentu kawan-kawan tertanya-tanya, siapakah penulis buku yang penting dan menarik ini? Ottoman Putih, mari kita berkenalan dengan penulis agung ini. Ottoman Putih dilahirkan pada 5 Januari 1944 di Kampung Kuala, Kuala Sungai Baru, Melaka. Ottoman Putih pernah mendapat pendidikan di MPSI Tanjung Malim 1963 hingga 1964. Selepas itu, beliau telah melanjutkan pendidikannya dalam bidang bahasa di Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau aktif menulis dan sering menyumbang dalam majalah bulanan seperti Dewan Pelajar selain mengarang antologi dan novel. Beliau merupakan mentor penulisan sastera kepada penulis generasi muda. Beliau telah meninggal dunia pada 19 Oktober 2003. Semoga sumbangan dan jasa baik beliau dibalas dengan segala keindahan di syurga. Debu Hiroshima. Karya Ottoman Putih telah diterjemahkan ke bahasa Inggeris yang bertajuk Ashes of Hiroshima pada 6 Ogos 2020. 75 tahun setelah meletusnya bom atom di Hiroshima, naskah ini menyingkap kisah seorang pemuda bernama Razak. Bermula dengan kehidupannya di tanah Melayu sebelum bertolak ke bumi matahari terbit. Demi melanjutkan pelajarannya, tragedi pengeboman di Hiroshima dan kepulangannya ke tanah Melayu. Penulis telah menggunakan perkataan Jepun seperti hai, sensei dan frasa watashi wa daijoubu desu, bermaksud saya selamat. Beliau juga berkongsi gambar-gambar sebenar kejadian di Hiroshima dengan pembaca. Telah membuat saya terpegun. Debu Hiroshima. Setelah Jepun berjaya menguasai tanah Melayu, Abdul Razak telah terpilih untuk melanjutkan pelajaran di Universiti Jepun dengan tajaan. Di sinilah bermula kisahnya. Seorang anak Melayu telah terkena bom atom di Hiroshima tetapi selamat. Pada pukul 8.15 pagi, 6 Ogos 1945, Abdul Razak Abdul Hamid berada di bilik kuliah Universiti Hiroshima. Tiba-tiba, satu pancaran cahaya yang amat terang membelah cahaya matahari. Sedetik kemudian, bangunan universitinya ranak dan Abdul Razak tidak sedarkan diri. Kawan-kawan perlu membaca buku yang tidak ada seumpama di negara kita ini. Persoalan. Selepas membaca buku ini, beberapa hal saya fikirkan. Di antara Jepun dan Amerika, siapa lebih kejam? Dan siapa yang tak pernah berhenti menjajah? Apakah peperangan benar-benar menyelesaikan masalah?
Bagaimana peristiwa sejarah boleh mempengaruhi generasi baharu? Mampukah kita mencipta dunia yang lebih aman? Untuk menjawab segala persoalan tersebut, kawan-kawan perlu membaca novel Debu Hiroshima karya Osman Putih. Kesimpulannya, Debu Hiroshima adalah sebuah novel yang penuh dengan nilai kemanusiaan dan pengajaran sejarah. Osman Putih berjaya mengangkat isu perang dengan gaya penceritaan yang menyentuh hati. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.